Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran khas S3 Channel. Saya Nur Aini Hafizah binti Suhaimi dari Sekolah Untuk Dunia. Pada hari ini kami berada di kem unit uniform peringkat sekolah yang dipenuhi dengan pelbagai aktiviti seperti kawat kaki, pertolongan cemas, masakan rimba, memasang dan menutup kemah, gadget, gubahan serta nyanyian. Untuk mengetahui kemeriahan perjalanan majlis, teruskan bersama wartawan cilik kita, Aira Nurliana binti Muhammad Asri. Teruskan bersama S3 Channel. Saya Aira Nurliana binti Muhammad Asri melaporkan secara langsung dari kem unit beruniform peringkat sekolah. Hari ini, para peserta sedang mengikuti pelbagai aktiviti seperti pertandingan masakan rimba, pertolongan cemas, membuka dan menutup kemah, kawat kaki, ikatan, gubahan, gadget serta nyanyian berkumpulan. Kem ini bertujuan untuk memupuk disiplin, semangat kerjasama dan kepimpinan dalam kalangan murid. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami untuk menyaksikan kemeriahan kem ini. Sekarang saya bersama Encik Mahathir bin Mohamad, Komander Kem Unit Beruniform. Cikgu, apakah nilai yang ingin diterapkan kepada semua peserta melalui aktiviti-aktiviti ini? Ada beberapa nilai yang ingin diterapkan kepada murid melalui aktiviti badan beruniform ini. Pertamanya nilai kepimpinan. Melalui aktiviti ini murid akan secara langsung menyerahkan diri untuk memimpin badan dia ataupun anggota dia. Yang kedua, nilai berani untuk mencuba dan melaksanakan aktiviti yang diarahkan. Dan yang ketiga ialah nilai kerjasama. Semua murid akan melakukan tugasan ringankan tulang untuk melaksanakan semua tugasan yang diberi. Dan yang akhir sekali ialah nilai disiplin dan berani untuk melaksanakan tugasan dengan sempurna. Bersama saya sekarang Encik Muhammad Farad bin Muhammad Noor, Guru Penelakanan Kokurikulum. Cikgu, apakah objektif pengajuran kem unit beruniform peringkat sekolah pada tahun ini? Okey, pertama sekali terima kasih kerana sudi menunggu buat saya. Okey, pada tahun ini kita mengadakan kem badan beruniform peringkat sekolah dengan objektifnya adalah untuk pertama sekali kita menerapkan disiplin di kalangan para pelajar kita dan seterusnya kita membekalkan kemahiran yang sangat penting dalam kehidupan untuk dia kemandirian hidup, survival kehidupan melalui pelbagai aktiviti-aktiviti yang kita adakan. Apakah aktiviti yang paling kamu gemari sepanjang kem ini? Aktiviti yang paling saya suka ialah kawat kaki. Saya menyukai aktiviti persembahan yang berada di dalam kumpulan. Kem unit uniform peringkat sekolah diharapkan segala aktiviti yang dijalankan dapat membantu murid yang lebih berdisiplin dan bekerjasama dalam apa jua keadaan. Sekalung perhargaan dan terima kasih diucapkan kepada para pentadbir, guru-guru, para peserta serta semua yang telah menjayakan kem ini. Saya Nur Aini Hafizah binti Suhaimi melaporkan untuk S3 Channel. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di siaran yang akan datang. Bye!